Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi lagi kuih Sri Muka gula merah. Beras pulut 1 cawan. Garam 1 sudu kecil. Ni santan 1 cawan. Kita letakkan daun pandan dan kita kukus sehingga masak ya. Ini setengah cawan gula merah. Gula putih 2 sudu besar. Saya menggunakan air panas sebanyak 1 cawan. Untuk kita melarutkan gula. Ini kita ada tepung gandum ya. Tepung ubi ni 2 sudu besar. Air ni dah sejuk, air gula kita ni. Ini santan pekat setengah cawan. Ini telur sebiji. Adunan ni kita tapiskan ya. Kita sekadar bagi dia naik wap sahaja. Ni dia pulut kita dah pemasak ya. Okey, kita alihkan pada loyang yang sama saiz ya. Okey, ni kita tekan bagi dia padat. Okey, kita kukus semula. Okey, dah masak. Okey, kita tuang adunan kita ni. Kita kukus selama 25 minit. Kejadian kuih Sri Muka kita.